Hai korang, hari ni kita nak buat pengat siput locong ataupun nama Thailandnya krongkreng. Menu pencuci mulut ni berasal daripada negara Thailand. Nak makan panas-panas ataupun sejuk, dua-dua pun sedap. Okeylah, jom kita buat. Mula-mula kita nak rebus sagu dulu. Didihkan air, masukkan sagu. Masak sagu selama 10 minit. Kemudian matikan api. Tutup periuk dengan penutup, kemudian biarkan selama 30 minit. Sementara itu, didihkan air dalam periuk, masukkan 1 sudu kecil garam. Untuk wangi, masukkan sehelai daun pandan, sedikit gula Thai, lebih kurang 1 sudu makan. Masak sehingga mendidih dan sehingga gula larut. Bila air sudah mendidih, kita masukkan siput locong. Masak sehingga siput terapung. Bila siput sudah terapung, bolehlah terus angkat dan masukkan ke dalam bekas air sejuk. Seterusnya, kita nak rebus buah loy. Sama seperti kita rebus siput locong tadi. Sudah terapung, angkat dan masuk ke dalam air sejuk. Dan sekarang kita nak sambung masak sagu tadi. Setelah dibiarkan selama 30 minit, buka penutup periuk, nyalakan api, teruskan masak selama 10 minit lagi ataupun sehingga sagu betul-betul jernih. Bila sagu sudah betul-betul jernih, tapis air dan lalukan bawah air paip yang mengalir. Kemudian toskan. Siput locong dan buah loy yang kita rebus tadi, kita bilas juga lagi sekali sehingga kanji benar-benar hilang. Di sini kita nak masukkan sedikit nangka ke dalam pengat kita. Iris halus-halus. Kita juga nak masukkan sedikit isi kelapa. Iris halus-halus. Sekarang kita nak sediakan kuah. 3 kotak santan 200 ml. Masukkan ke dalam periuk. Masukkan air ke dalam kotak santan. Bersihkan santan yang tertinggal dalam kotak. Di sini saya gunakan air kelapa. Jika tak ada air kelapa, boleh guna air putih biasa. Masukkan 1.5 liter air. Sehelai daun pandan. 1 sudu besar penuh gula Thai. 1 sudu makan garam. 4 sudu besar gula. Sesuaikan jumlah gula dan garam mengikut citarasa masing-masing. Masukkan nangka dan juga isi kelapa. Masak sekejap sehingga kuah agak-agak nak mendidih. Kita masukkan sagu. Sagu yang saya gunakan ni agak banyak. Guna separuh sahaja. Nanti akan menyebabkan kuah pengat jadi pekat. Masukkan siput locong dan juga buah loy tadi. Masakkan lagi sekejap. Sekadar sekali mendidih. Kemudian bolehlah matikan api dan bolehlah angkat. Dah siap. Selamat mencuba.